Assalamualaikum. Siti Surani binti Wahidin, aku siraikan kau dengan talak 2. Bayangkan, suami menjatuhkan talak secara langsung di hadapan ribuan mata. Hati seorang isteri remuk berkecai. Tapi apa sebenarnya yang boleh kita pelajari dari kisah ini? Setiap ujian dalam rumah tangga adalah panggilan jiwa untuk kita perbaiki diri, bukan untuk memusnahkan perkahwinan. Maruah dan kasih sayang itu bukan hanya milik isteri ataupun suami, tapi amanah bersama yang perlu dijaga dengan penuh kehormatan. Ya, talak itu hak suami, tapi jangan sampai terucap dengan amarah di depan umum pula. Islam mengajar kita untuk menutup aib, bukan justru membukakannya secara besar-besaran. Allah berfirman, dan hendaklah kamu berlaku adil, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Surah Al-Ma'idah ayat ke-8. Setiap kata yang kita ucap khususnya dalam keluarga boleh membina atau meruntuhkan. Maka renungkanlah sebelum kita mengucapkan apa-apa tindakan. Kisah mereka mengingatkan kita semua untuk menjaga hati, menjaga maruah dan berpegang pada kesabaran. Jangan biarkan luka keluarga kita menjadi tontonan dunia. Kasih sayang yang sebenar diuji bukan dengan kata-kata tajam, tapi dengan kesabaran dan keikhlasan. Jangan lupa like, comment and share. Semoga ramai yang dapat manfaat.